Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu STPM Semester 3, Bab 16 iaitu topik klausa. Klausa ialah unit tata bahasa yang menduduki tempat di atas frasa dan di bawah ayat dalam tata tingkat tata bahasa. Klausa menjadi unsur atau bahagian dalam ayat dan klausa terbina daripada frasa. Penulisan klausa tidak dimulai oleh huruf besar dan tidak diberikan tanda nokta pada akhirnya. Contoh ayat, ayah sampai di rumah ketika kami sedang makan. Ayat di atas terdiri daripada dua klausa iaitu ayah sampai di rumah dan ketika kami sedang makan. Ini membuktikan bahawa klausa menjadi unsur dalam ayat iaitu sebagai ayat majmuk. Kata ketika berfungsi sebagai kata hubung. Klausa A terdiri daripada dua frasa iaitu ayah yang berfungsi sebagai frasa nama subjek dan sampai di rumah berfungsi sebagai frasa kerja atau predikat. Klausa B pula terbina daripada dua frasa juga iaitu kami sebagai frasa nama subjek dan sedang makan sebagai frasa kerja predikat. Klausa dan ayat mempunyai persamaan dan perbezaan. Kita lihat dari segi persamaan, kedua-duanya mempunyai subjek dan predikat. Contoh ayat, adik saya, subjek, bermain tenis, predikat. Kipas angin sebagai subjek, berpusing laju sebagai predikat. Dari segi unsur membina, contoh di atas juga adalah klausa kerana klausa juga terdiri daripada subjek dan predikat. Dari segi perbezaannya pula, klausa tidak diberikan intonasi sebagaimana ayat, seperti intonasi ayat penyata, ayat tanya atau ayat perintah. Dalam penulisan, klausa tidak dimulai oleh huruf besar dan tidak pula diakhiri oleh nokta. Contoh klausa, adik saya bermain tenis, kipas angin laju. Klausa bebas ialah klausa yang menerima pemancangan. Manakala klausa tak bebas ialah klausa yang dipancangkan. Kita lihat contoh ayat. Ayah sampai di rumah ketika kami sedang makan. Klausa bebas ialah klausa yang boleh berdiri sendiri, manakala klausa tak bebas ialah klausa yang tidak boleh berdiri sendiri. Contoh klausa bebas. Kertas itu koyak. Klausa tak bebas pula kerana digigit kucing. Rumah itu rosak. Klausa bebas kerana dilanda ribut. Klausa tak bebas. Dia muflis. Klausa bebas lantaran suka berjudi. Klausa tak bebas. Adik tidak ke sekolah. Klausa bebas kerana sakit. Klausa tak bebas. Kita lihat, kertas itu koyak, klausa bebas. Kerana kertas itu adalah frasa dan koyak juga frasa. Kedudukan setengah klausa tak bebas boleh dikedepankan. Contoh, A. Kerana digigit kucing, kertas itu koyak. B. Kerana dilanda ribut, rumah itu rosak. C. Lantaran suka berjudi, dia muflis. Kerana sakit, adik tidak ke sekolah. Kita lihat satu contoh. Lantaran suka berjudi, dia muflis. Ayat asal, dia muflis lantaran suka berjudi. Jadi, klausa tak bebas juga boleh dikedepankan. Posisi klausa tak bebas dalam ayat ada banyak. Contoh, klausa tak bebas ini boleh berfungsi sebagai subjek,
sebagai predikat, sebagai objek, sebagai penerang, sebagai pelengkap, juga sebagai keterangan. Kita lihat contoh sebagai subjek. Yang kami tunggu-tunggu sudah sampai. B. Untuk kami memujuk anak itu tidaklah mudah. C. Yang berdiri di tepi tingkap bakal isteri pemuda itu. Klausa tak bebas sebagai predikat. A. Orang inilah yang akan membantu kita. Mereka itulah yang akan kami jemput. C. Wanita yang tinggi lampai itu yang diminatinya. Ayat asal, contoh A, yang akan membantu kita. Orang inilah. Klausa tak bebas sebagai objek pula. Pengetua mencadangkan supaya mesyuarat ditunda. Ibu itu mengharapkan agar anak-anaknya pulang awal. Dia memberitahu bahawa dia berada di luar negara. Sebagai penerang, klausa tak bebas sebagai penerang. Kita lihat A. Mesin pembasuh yang baru dibelinya itu besar. Emak menyiap ikan yang dibeli oleh ayah pagi tadi. Emak agam yang terletak di atas bukit itu milik orang kaya. Penerang selalunya akan berada di bahagian subjek. Contoh, mesin pembasuh yang baru dibelinya itu besar. Hai asalnya mesin pembasuh itu besar. Apabila ditambah penerang yang baru dibelinya, dia menjadi mesin pembasuh yang baru dibelinya itu besar. Okey, sekarang kita lihat pula klausa tak bebas yang berfungsi sebagai pelengkap atau komplement. Selalunya komplement, ayat komplement sebagai pelengkap ini, dia akan klausa tak bebas yang sebagai pelengkap, dia akan hadir selepas kata kerja. Contoh A. Mereka bercadang untuk menonton filem itu minggu depan. B. Amerika Syarikat bersetuju untuk menambah dana PBB. C. Saya berpendapat bahawa projek itu wajar diteruskan. Kita lihat pula klausa tak bebas sebagai keterangan atau adverba. A. Orang tua itu resah kerana anak gadisnya tidak pulang-pulang. Keterangan di sini sebagai keterangan musabab. Kemudian ayat B. Saya akan membelikannya kereta untuk memudahkan pergerakannya. Iaitu klausa tak bebas yang berfungsi sebagai keterangan tujuan. Sekian sahaja penerangan saya untuk kali ini. Terima kasih.